Kitchen Island. Mula-mula saya ingat ni sekadar meja tambahan. Tapi lepas guna sendiri, memang rasa nak dikekalkan dan tak sanggup nak patah balik. Terus terang, dapur rumah saya bukan jenis besar, tapi sangat praktikal dan selesa. Countertop memang sentiasa digunakan, jadi ruang tu hidup dengan aktiviti harian. Setiap kali nak masak, saya akan susun semula barang-barang supaya semua jadi lebih teratur. Rice cooker, microwave, balang rempah, semua dekat dengan tangan. Bila dah siap susun, permukaan meja terus jadi lebih lapang untuk potong bahan dan sediakan masakan. Suasana dapur pun terus rasa lebih kemas dan terurus. Buatkan saya masuk dapur dengan mood yang lebih ceria. Oleh sebab itu, perlunya ada kitchen island ni dekat tengah dapur. Benda pertama yang saya perasan, dapur terus rasa bernafas. Tiba-tiba ada satu permukaan besar khas untuk saya buat kerja. Pagi-pagi boleh susun bahan, petang boleh potong sayur, malam boleh hidang air dan kudap. Tak perlu lagi berebut ruang dengan peralatan lain. Semua jadi lebih teratur tanpa saya sedar. Kitchen island ni bukan sekadar cantik, tapi sangat praktikal. Bahagian atas dia luas dan rata, senang nak lap, tak risau kalau terkena air atau kotoran dapur. Saya guna permukaan ni hampir setiap hari, dari potong bawang, uli doh, susun pinggan sampai jadi tempat coffee corner. Ada hari saya cuma berdiri situ minum kopi sambil scroll phone. Rasa macam ada satu spot khas dalam dapur. Bahagian bawah pula ada rak terbuka. Yang ni paling banyak bantu. Barang-barang yang dulu berselerak atas countertop sekarang semua turun bawah. Pinggan, cawan, mangkuk balang, rempah, bakul roti, semua ada tempat sendiri. Nak ambil pun senang, tak perlu buka tutup pintu. Sekali pandang dah nampak apa yang ada. Dapur nampak kemas bukan sebab saya rajin, tapi sebab susunan dah jadi lebih logik. Yang buat saya lagi yakin struktur dia memang rasa solid. Bukan jenis goyang bila ditekan. Material papan berlamina buat permukaan nampak kemas dan mudah dijaga. Setiap kali lap nampak bersih semula. Dari segi saiz pun fleksibel. Kalau dapur kecil, boleh pilih versi lebih kompak. Kalau dapur luas, ada saiz besar yang boleh jadi centerpiece dapur. Letak dekat tengah pun cantik, letak tepi dinding pun masuk. Sejak ada kitchen island ni, rutin dapur saya berubah. Masak jadi lebih cepat sebab ruang dah tersedia. Kemas dapur pun jadi lebih senang sebab setiap barang ada tempatnya sendiri. Kadang-kadang ahli keluarga duduk sekitar island ni sembang, minum air, tunggu makanan siap. Dia bukan lagi sekadar perabot, tapi jadi satu tempat berkumpul. Kitchen island ni bukan benda yang kau rasa wajib ada. Sampaikan kau kena cuba dulu, lepas tu baru kau sedar banyak ruang dapur boleh digunakan. Tak ada lagi countertop penuh. Kalau ruang dapur rumah kau jenis tak pernah cukup, Serious Kitchen Island ni boleh ubah cara kau guna dapur. Segeralah check out sekarang dan rasai sendiri beza bila dapur ada ruang khas yang betul-betul berfungsi.